Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita buat lagi dengan soalan nombor 7 bagi set 3 iaitu pengorakan. Okey, baiklah. Dalam pengorakan kita ada dua jenis iaitu jenis selari dan jenis jejari. Okey. Jadi kita analisis dahulu soalan dengan baca soalan yang diberikan. Okey, soalan maklumkan diberi pandangan ortografik bagi sebuah objek. Lukis pengorakan penuh bagi permukaan objek di mana KK adalah sebagai klaim. So kita akan bermula di sini. Okey, pertama kita tahu ia adalah kita perlu buat pengorakan penuh dan kita perlu buat pengorakan secara dalam iaitu pusingan untuk bentangan adalah arah jam. Baiklah. Kemudian kita analisis soalan yang diberi. Okey, kita dapati soalan yang diberi adalah dalam bentuk kon piramid. Jadi dia mempunyai puncak. Bila dia mempunyai puncak yang mana sisi dia adalah tidak selari, jadi kita akan gunakan kaedah jejari. Baiklah, langkah pertama sebelum kita mulakan bentangan kita buat garisan elemen pada pandangan atas dahulu untuk dapatkan nilai-nilai bagi garisan elemen yang kita akan buat nanti. Okey, sediakan dahulu 3 titik antara. Disebabkan ini adalah bulatan penuh, bulatan separuh yang lengkap. Jadi saya gunakan sudut 45, 30 dan 45. 30, 60 dan 45. Jadi dari sini kita dah dapat 3 titik antara bagi satu lengkung penuh lah. Okey. Jadi saya mulakan dengan K. Okey, K. So ini adalah K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, pastikan cuba tengok cara cikgu buat numbering Cikgu tak numbering pada satah yang bahagian dipotong. Cikgu numbering pada tapak. Okey, pada tapak kon dan piramid tersebut. Okey, kemudian barulah cikgu akan buat bentangan di bahagian bawah ni. Okey, pada pandangan hadapan. Okey, bagi pengorakan jejari, okey, pastikan kita punya kertas betul-betul lurus dengan pembaris. Okey. Bila satu titik yang mana dia akan menjadi puncak bagi kita punya bentangan. Okey, kita dapati kita analisis balik untuk hujung dia, bucu dia. Okey, kita dapati bucu dia bulatan ini adalah benar. Okey, bulatan benar. Jadi kita boleh terus ambil nilai panjang, okey, nilai jarak antara puncak dengan tapak untuk dipindahkan. Okey. Dapatkan dulu dan pindahkan nilai. Okey. Jadi di sini adalah K kita. Buat garisan elemen bagi klaim. Dapatkan nilai, kita pindahkan semua nilai tapak. Okey, ambil pada tapak dan pindahkan pada jejari yang kita baru bina tadi. Satu, dua, tiga. 3, 4. 4, 5.
56. Pastikan arah jam ya. 67 78. Okey, ini untuk lengkung. Okey, untuk garis lurus iaitu tapak piramid 89. Semak 9 10. 10K. Okey, terus buat numbering supaya kita tak keliru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan dan K. Okey, jadi kita buat garisan elemen terus. Okey, jangan simpan. Terus buat garisan elemen supaya kita tak cuai. Okey, garisan elemen untuk setiap nilai yang kita dah tanda tadi, termasuk dengan garisan elemen bagi lengkung kun ya, bagi tapak kun. Okey, maka bagi soalan ini adalah 15. Jadi kita cuba buat dalam masa kurang daripada 20 minit lah. Kita cuba. Okey. Tapi mesti tepat. Okey. Kemudian ini adalah kun dan ini adalah piramid. Jadi tapak dia terus kita buat garisan lurus. Okey, jangan tunggu nak hantar, nak siapkan baru kita buat garis lurus. Jangan ya. Sebab nanti kita terguna lengkung. Sebab nanti penandaan dia mesti pada bahagian tapak yang lurus. Kita tak boleh ambil tapak lengkung. Okey, kemudian kita bila dah siap yang ni, jadi sekarang ni tapak di sini dah ada, tapak di sini ada, tapi kita dapati tapak di bahagian pandangan hadapan masih belum ada. Okey. Jadi kita tetapkan, kita bawa unjuran bagi tapak 1, 2 dan seterusnya pada pandangan atas, tandakan di bahagian bawah untuk lebih baguslah. Okey. Lebih tepat. Okey, 3 kita dapati sama dengan 10. 4. Okey, saya terus garis. 5 saya dapati sama dengan 9. Okey. 6. 7. Okey. Di sini saya terus buat garisan puncak ke tapak untuk memudahkan saya mendapat bahagian yang telah dipenggal. Okey, garisan yang telah terpotong lah yang dipenggal. Okey. Jadi kita buat satu-satu. Kita buat lengkung dahulu daripada permulaan. Okey, kita buat permulaan dulu. Jadi kita pindahkan K. Okey, K di sini adalah sama dengan K bawah, K prime. Jadi kita mulakan dengan, kita pilih dulu. Okey, yang mana kita nak buat? Adakah kita nak buat sebahagian bawah dulu ataupun kita nak buat terpenggal bahagian atas? Jadi kita pilih dulu supaya kita sentiasa sama saja. Kalau kita buat bawah je dulu sampai habis. Kalau kita buat atas sampai habis. Okey, kita boleh pilih mana-mana. So cikgu pilih buat bawah dulu. So pindahkan tinggi, okey, jarak ni ke garisan panjang sebenar. Okey, ke garisan panjang sebenar, claim lah pada claim yang ni. So titik ini adalah K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan K. Okey, kita bawa semua. Saya bawa semua yang bulatan dahulu. Semua bulatan, semua titik pada lengkung. Okey. Jadi dekat sini kita boleh numbering ataupun tak perlu sebab dah ada dekat sini.
Boleh juga kita numbering. Ini adalah K prime. Ini adalah 4. Ini adalah 8. Okey, ini adalah 8. Jadi sekarang ni semua titik-titik ini kita akan pindahkan pada elemen masing-masing. So untuk K prime di sini memang K. So 1 jarak untuk 1. So saya ambil jarak 1. 1 pindahkan ke elemen 1. 2 pindahkan ke elemen 2. 3 pindahkan ke elemen 3. 4 pindahkan ke elemen 4. 5 elemen 5. 6 elemen 6. 7 elemen 7 dan 8 di bahagian bawah. Jadi kita akan dapat lengkung dekat sini untuk kita sambung. Okey, kemudian kita ambil French curve, kita terus sambungkan. Okay, kita dapati dia melengkung, condong macam ni dulu, and then dia condong macam ni, lengkung macam ni. Okay, so cikgu, kita boleh cuba ada 3 French curve. So pilihlah ketiga-tiga, antara ketiga-tiga tu yang mana yang memenuhi kita punya jawapan. Okey, sambung tak semestinya kita sambung terus dalam satu lengkung. Kita boleh sambung menggunakan beberapa lengkungan. Bila saya buat macam ni, saya dapati titik ini jauh. Jadi saya tahu dia dah mula corner ke arah lain lah. Dia dah mula melengkung ke arah terbalik. Jadi kita terbalikkan dia. Lepas tu bila kita kat sini pun sama, dia dah mula menjauh. So saya buat yang ni dulu, sebelah hujung. Okey, terlalu jauh untuk saya sambung. Jadi kita guna bulatan yang agak mendatar sedikit. Kita sambung sikit-sikit. Okey, dan di sini dia agak mendatar. So sambungan dia ada lengkung sikit kat situ. Okay, so dah siap yang ni. Okay, and then kita buat bahagian bawah. So kita tahu 9 tinggi dia. Jangan ambil di sini Kita tak boleh ambil panjang di situ Kita kena ambil di sini 9. Okay, ni untuk 9 kat sini. Ini adalah T10. Okay, so kita ambil nilai 9, pindahkan ke elemen 9. Okay, 10 kita pindahkan ke elemen 10. Macam mana cikgu tahu dekat sini? Okey, kita tengok daripada pandangan atas, tapak dia dulu Tapak dia yang ni. Dia naik di penggal di sini. Yang ini pula dipenggal di bahagian bawah ni. Jadi cikgu ambil titik tersebut dan juga K kembali pada asal bahagian atas. Jadi cikgu dah dapat titik 10 dan sekarang kita pindahkan K prime. K prime. Jadi ini adalah garis lurus sahaja, jadi tak perlu masa yang lama, kita just pekatkan sahaja. So ini adalah jawapan kita. Okay, so sekarang kita nak buat bahagian atas. Masih lagi nombor yang sama, K, pindahkan K. 1, 2,
3, 4. Okay. And then dia naik atas, dia turun balik. Okay. Kita buat lengkung dulu. Okay. 1. Elemen 1 dengan 1. Elemen 2 dengan 2. Elemen 3. Okay. Jarak 3 dengan elemen 3 dan jarak 4 pada elemen 4. Okay. So ini adalah lengkung. Okay. Cantumkan lengkung sedikit demi sedikit agar dia tidak terlalu menonjol. Kemudian 4 naik ke puncak. Jadi kita buat garisan 4 naik ke puncak. Garisan 4 naik ke puncak. Then dia turun balik pergi ke mana? Dekat sini. Okey, kita dapati di sini tiada tapak. Jadi kita kena bina tapak tersebut. Kena bina kita sendiri yang wujudkan tapak ni. Okey. So kita tahu titik dia di sini, tapak dia di sini. Kita dapati titik tapak ni kita tak pindahkan lagi di ruangan jawapan. Jadi kita ambil jarak 9 ke titik tersebut. Saya namakan dia sebagai titik A, tapak A. Saya namakan dia sebagai tapak A. So 9 menghala ke arah 10, kita akan dapat A. So cucuk 9 menghala ke arah 10. Cucuk 9 menghala ke arah 10. Okey, kita tengok, kita ambil pada jarak garis lurus. Jadi di sini pun kita perlu tanda pada garis lurus juga. Dan kita buat satu garisan lurus. Ini adalah garisan puncak ke tapak yang sama dengan yang kita bina ni. Okey, kemudian kita nak dapatkan titik di tengah ini. Okey. Apabila titik di tengah ni pada permukaan rata, kita tak boleh terus ambil jarak 4. Kita tak boleh terus ambil jarak 4 dan tandakan pada garisan ini, pada garisan A. Tak boleh ya. Okey, salah kaedah konsep tu. Okey, caranya adalah kita analisis A berada di tengah-tengah antara siapa? A berada di tengah-tengah antara 9 dan 10. Jadi kita kena bina garis lurus 9 dan 10 ini. Okey, 9 dan 10 ini. Kita perlu bina dulu garisan 9, 10 ini. Jadi, kita ambil titik tinggi bagi A. Okey, jarak A. Kita ambil dulu jarak A. Tandakan pada 9 dan 10. Kemudian, kita wujudkan satu garis lurus. Iaitu menunjukkan ia adalah permukaan lurus. Permukaan rata yang lurus. Okey. Jadi, inilah titik yang kita cari. Okey, titik A yang kita cari. Garisan tersebut di sini. Bukan pada garisan melengkung. Okey, kemudian dia akan tanda pada 10, tinggi 10 kita dah ada. Kita ambil, pindahkan. Tinggi 10, kita tandakan pada elemen 10 dan K. Elemen K tanda pada K. So ini adalah garis lurus. Ini A 10 ke arah K. Okay, kita dah hampir lengkap. Tutupkan permulaan dan perakhiran K dan K. Kemudian kita semak lipatan. Okay, daripada atas ini semua melengkung sehingga 8. Jadi di bahagian 8 kita perlu buat garisan lipatan. Kemudian ada garisan lipatan 9. Dan akhir sekali lipatan 10. Okay, jangan keliru, jangan tersalah. Ambil lipatan 10 dan tandakan.
Okay, jadi kita lengkap lukisan pengorakan dalam masa 20 minit.